Sini aku bawa kau makan tempat halal dekat Bangkok. Hari tu aku jumpa satu tempat makan halal ni dekat Bangkok. Dia betul-betul terletak dekat Siam Square. As a Muslim, aku faham doh. Nak cari makanan halal ni top priority bila pergi negara orang. Luckily, travel dengan Ella Travel ni, diorang bawa aku pergi Prikyau Halal Cuisine. Tempat ni memang sangat-sangat accessible sebab dia sangat dekat dengan MRT Siam. Walking distance je dalam 200 meter macam tu. Sampai je sini, aku disambut dengan diorang punya waiter yang begitu sopan dan santan. Actually, kalau kau nak solat kat sini pun boleh. Dia ada sediakan prayer room dekat atas. Tapi kat sini, kita orang order signature steamed fish dia with spicy lime sauce. Tom yam goong, udang creamy, and since hujan-hujan ni, kita orang order minced chicken soup dia. And of course, dia punya pulut mangga. Kau datang Bangkok, takkanlah kau tak nak try pulut mangga kan? Overall food, aku tak boleh nak cakap apa. Aku puas hati. Kalau korang nak datang sini, korang check je IG diorang. Jangan lupa save and share video ni kalau kau mencari makanan halal dekat Bangkok.